Okey geng, video kali ni saya nak withdraw duit dekat dalam aplikasi terbaru. Aplikasi ni saya baru main, hari tu kita ada kongsi dekat korang. Dan saya punya duit ni dah cukup, jadi saya nak try withdraw. Nanti kalau dah masuk dekat dalam saya punya Touch 'n Go, dia punya bukti pembayaran tu saya kongsi dekat dalam grup WhatsApp. Dekat dalam grup WhatsApp korang lah kan. So siapa yang tak masuk lagi dekat dalam grup, korang boleh tekan link yang ada dekat bawah video ni. Nanti saya letakkan link 4 grup. Grup pertama, kedua, ketiga dengan keempat. So korang boleh pilih mana-mana grup yang korang nak join. Kalau nak masuk semua grup pun boleh, tak ada masalah, tak ada larangan. Tapi kalau grup 1, 2, 3 dah penuh, korang masuk grup yang keempat. Rasanya grup 3 dengan 4 tak penuh lagi. So korang boleh join, okay? Jadi siapa yang tak pernah guna aplikasi ni, dekat dalam apps ni korang boleh guna untuk buat duit, untuk dapatkan duit Touch 'n Go tanpa modal, tanpa perlu bayar balik, dan korang boleh claim banyak kali. Waktu pembayaran saya rasa dalam tempoh 24 ke 48 jam. Tak kira Sabtu dengan Ahad, sebab Touch 'n Go diorang tak ada buat payment hari Sabtu dengan Ahad. So maksudnya macam ni, kalau korang claim hari ni Jumaat ataupun Sabtu, Isnin minggu depan baru diorang akan proses. Isnin ataupun Selasa korang dapat korang punya duit. Okey, yang penting kalau korang yang nak cuba, boleh klik link dekat bawah video. Download dulu aplikasi ni dekat dalam phone. So sebelum saya nak ajar korang macam mana cara nak withdraw duit, kita nak ajar dulu dekat korang macam mana cara nak dapatkan duit. Okey, dekat dalam aplikasi ni kalau nak dapatkan duit, korang kena ada coin. Dekat bahagian atas ni dia ada coin, korang kena kumpul. Cara yang pertama, kalau korang nak dapatkan coin, boleh klik dekat bahagian start. So dekat sini korang tak perlu main game, korang just biarkan je handphone korang atas meja ataupun depan kipas, sebab takut nanti handphone korang panas guys. Mungkin ada setengah orang handphone dia cepat panas. So korang biarkan je handphone korang dekat depan kipas. Kalau korang tengok dekat sebelah kiri, dia ada bagi masa kan. Okey, masa ni nanti dia akan bergerak sendiri. Yang ini saya SS lah sebab saya tak dapat nak record. Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia ada bagi peratus. Bila dah cukup 100%, nanti korang tengok dekat atas ni, duit tu dia akan bertambah sendiri dari masa ke semasa. Gitu guys. Itu je cara yang pertama dia. Korang just klik start, lepas tu biarkan je handphone korang, duit tu dia akan masuk sendiri. Lepas tu kalau nak tambahkan lagi coin, korang boleh buat dia punya task offer pula. Jom saya ajar. So kalau korang nak buat task yang lain, korang klik dekat kotak hadiah sebelah bawah ni. Lepas tu korang boleh pilih task apa yang korang nak buat. Dekat sini dia ada 3 jenis task korang boleh buat. Task yang pertama, korang boleh tengok video dekat YouTube untuk dapatkan coin. Kena tengok minimum 5 minit. Lepas tu task yang kedua, korang boleh buat task offer. Kalau task offer ni, korang kena download apps, korang kena main game. Dekat dalam aplikasi yang korang download tu, korang kena main game. Sama macam Playtime game. Kalau korang pernah guna M-Pesa ataupun M-Reward ataupun RP Reward, korang kena download apps. Lepas tu korang kena main game. Okey, lepas tu dekat bahagian bawah ni ada survey offer. Kalau survey pula, korang boleh jawab survey yang jenis CPX. Mana penunjuk ni? Asyik hilang je. Okey, ni guys, korang boleh jawab survey yang jenis CPX. Yang ini, yang paling kanan ujung warna biru ni. Sebelum korang nak jawab survey, korang kena dapatkan dulu tip dekat saya. Ataupun kalau korang yang dah pernah jawab survey, lepas tu gagal, korang dah kerak jawab, lepas tu tak menjadi, korang dah banyak kali jawab tapi tak dapat, korang boleh dapatkan dulu tip dekat saya. Saya ada tip cara nak jawab survey, dan tips ni korang boleh guna dekat semua jenis aplikasi yang korang guna. Kalau ada survey, korang boleh try. Kalau berhasil, kalau menjadi, korang follow tip yang saya bagi dekat korang nanti, korang hantar feedback macam ni dekat saya. Okey, jangan lupa untuk tekan link WhatsApp dekat bawah video ni. Takut nanti korang tak ingat. Tekan je link WhatsApp, check je saya dekat WhatsApp. So guys, korang boleh tekan link WhatsApp dekat bawah video ni, check je saya dekat WhatsApp, bagi tahu yang korang nak tips. Nanti korang try je follow. Kalau berhasil, kalau menjadi, korang hantar feedback macam ni dekat saya. Dan survey ni kalau boleh korang pilih yang jenis CPX macam saya tunjuk tadi. Lepas tu guys, kalau korang nak tambahkan lagi coin korang, korang boleh buat dia punya task-task yang lain dekat bahagian bawah ni. Ada macam-macam lagi apps yang korang boleh download untuk dapatkan coin. Nanti korang boleh try satu per satu. Kalau tak faham, korang SS, korang hantar dekat saya, nanti saya tengok. Okey, lepas tu kalau nak tambah lagi coin, boleh invite orang. Korang boleh share korang punya link referral korang dekat kawan-kawan ataupun dekat dalam grup untuk dapatkan coin dengan commission. Klik dekat sini, sebelah kiri ujung ni. Lepas tu korang boleh copy korang punya link referral korang, klik dekat bahagian copy link, share dekat kawan-kawan. Kalau ada orang download aplikasi ni guna korang punya link, korang akan dapat 20% commission dengan 0.10 USD. 20% commission ni maksudnya macam ni. Bila ada orang download aplikasi ni guna korang punya link, lepas tu dorang guna apps ni, main dekat dalam apps ni kan, korang akan dapat coin juga. Maksudnya kalau korang tak buat task tapi korang invite orang, korang pun akan dapat coin. Macam tu guys. Kalau tak faham, check je saya lah, lagi senang saya bantu korang. Tapi guys, dekat dalam aplikasi ni dia tak ada syarat untuk korang withdraw korang punya duit tu. Maksudnya kalau korang nak main tanpa invite orang boleh, nak main invite orang pun boleh, tak ada masalah. So nanti bila korang punya coin dah cukup, korang klik dekat kotak hadiah. Bukan, silap, klik dekat gambar duit belah bawah kanan ni. Lepas tu korang klik withdraw. Korang kena kumpul minimum 0.35 USD, baru korang boleh withdraw. Kalau tak, korang tak boleh withdraw guys. Jadi nak tengok balance korang, korang tengok dekat bahagian atas ni. Kalau dah cukup 0.35, korang boleh withdraw.
withdraw. Kalau tak cukup lagi, korang kena kumpul lah bagi cukup kan. Nanti kalau dah cukup 0.35, korang klik dekat Touch 'n Go. Lepas tu korang tekan confirm. Nanti dekat sini korang masukkan nombor telefon korang. Nombor telefon yang korang daftar dengan TNG, bukan nombor duit now. Cara nak isi nombor telefon, 6 tak perlu letak dekat depan. Contoh macam ni. Okey, contoh macam ni. Lepas tu korang masukkan berapa ringgit pula dah. Berapa duit yang korang nak withdraw. Kalau macam saya punya baki ada 1.72 kan. Okey. Lepas tu klik dekat bahagian verify. Nanti lepas korang dah claim, korang tunggu dalam tempoh 24 ke 48 jam. Kalau dah masuk, korang hantar SS dekat saya. Tunjuk bukti pembayaran tu, korang send dekat WhatsApp saya. Bagi tahu yang korang dah berjaya withdraw. Okey, kalau 1.72 USD lebih kurang dalam RM7 lebih. Sebab 1 USD dalam RM4 lebih guys. Jadi 1.72 mungkin dalam RM7 lebih. Macam itulah saya dapat. Okey guys, itu je lah untuk video kita hari ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Kalau tak faham, komen je dekat bawah video ni. Kita jumpa lagi di next video, insyaAllah. Assalamualaikum.